Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan bincang mengenai kita punya tugasan dalam subjek ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Jadi yang pertamanya untuk tugasan ataupun peranan masing-masing. Yang pertama kita untuk pengetahuan semua, kita akan buat 3 benda dalam ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Yang pertama, kita akan sediakan laporan minit mesyuarat. Yang kedua, laporan kita punya isu. Dan yang ketiga ialah tugasan blog. Jadi untuk peranan masing-masing, yang pertama saya akan melatih Maisarah sebagai untuk menyediakan laporan minit mesyuarat. Jadi untuk isi laporan mengenai tajuk, untuk yang pertama pendahuluan, saya akan melatih Adi sebagai pendahuluan. Boleh. Yang seterusnya untuk objektif kajian, saya akan melatih Khadijah untuk selesaikan. Untuk yang seterusnya dapatan kajian, saya akan melantik 2 orang untuk menyiapkan tugasan ini, iaitu Iyati dan Nurita. Boleh. Dan yang terakhir untuk rumusan, saya akan melantik Usna untuk siapkannya. Yang seterusnya kita akan teruskan dengan tajuk perbincangan. Jadi ada apa cara kita? Saya cakap tajuk isu pemakanan saintis-saintis yang buat daging kultur, iaitu daging keluar. Nanti hewan. Okey, tajuk menarik. Ada apa cadangan yang lain? Saya Okey, teruskan. Saya cadang buat tajuk kenaan marshmallow. Bismillah. Jadi apa penerangan lain? Kenapa berpilih tajuk ini? Kita bercerita pasal gelatin. Maksudnya kandungan yang tidak baik. Okey. Ada cadangan lagi? Saya cadangan tentang hidroponik. So kita boleh kaji pasal penggunaan baja dalam tanaman. Baik. Yang seterusnya ada lagi. Okey. Kalau buat tentang pembelajaran, Pembelajaran makanan. Boleh. Okay, jadi kita terus dengan video. Untuk video ni saya nak melantik Khadijah untuk mengedit video tersebut. Boleh. Halo. Okay, hari ni kita nak pergi jumpa Ustazah. Nak tanya pasal Ewa. Saya nak tanya pasal pemakanan. Okey, boleh. Kalau berkaitan pemakanan lah, apa yang awak boleh berikan tafsir kepada saya berkaitan halal? Okey, halal ni kalau bahasa dalam Islam, kita benda yang boleh dimakan, yang digunakan untuk kita makan, kita buat dan kita cakap. Okey, contohnya dari segi pemakanan tu, contoh macam dalam Islam kita ada sembelihan. Kalau macam
hubungan dari nikah. Macam tu. So itu tafsiran saya untuk halal. Okey, untuk soalan kedua pula, kalau ada halal, maka adalah haramnya. Jadi saya nak tanya, apakah perbezaan antara halal dan haram dalam pemakanan? Okey, dalam pemakanan ni sepanjang saya hidup lah kan. Contoh macam tadi tu lah, kita ada sembelihan untuk menghalalkan sesuatu daging. Okey, kalau macam haram, sesuatu yang memudaratkan kita. Okey, contohnya macam daging babi, lepas tu ataupun daging-daging yang daripada haiwan yang bertaring. Lepas tu kalau macam halal tu tengok juga dari segi makanan tu ada tak logo halal. Kalau tak ada tu macam ragu-ragu sikit lah. Sebab macam tu lah. Okey, terima kasih atas hujah apa yang awak berikan kepada saya. Okay, Semoga sama. jumpa lagi. Hai, Assalamualaikum. Mengganggu. Saya Anis Fahana dari Kos Masarap. Saya nak interview kamu berdua boleh? Boleh. Tapi sebelum tu boleh saya tahu nama awak apa? Nama saya Nurul Nazia. Awak? Nama saya Ain Umairah. Okey, saya panggil Zira dengan Ain. Okey, saya nak tanya pasal pemakanan halal lah. Saya nak tanya beberapa soalan yang soalan yang kemungkinan orang awam tak tahu, mungkin orang awam tahu. Jadi soalan pertama saya tajukan kepada Zira dululah. Dalam pemakanan, apa bahan-bahan yang kita perlu berikan perhatian? Contohnya dah label ke apa kan? Apa yang kita perlu beri perhatian? Bagi pendapat saya lah, kalau kita nak cari sesuatu makanan, kita kena pastikan makanan tu ada logo halal. Lepas tu pastikan makanan tu tak ada gelatin ataupun alkohol ataupun lemak haiwan. Itulah pendapat saya. Okey, untuk next question saya tanya lagi satu. Boleh? Sebagai contohlah, Zira sebagai pekerja dalam industri makanan kan, apa tanggungjawab Zira lah untuk nak jaga status halal produk yang Zira keluarkan tu? Bagi saya untuk memastikan status halal tu, saya akan pastikan semua pengendalian kilang saya tu bersih and akan memastikan dia akan mematuhi segala piawai halal. Faham? Okey, untuk Ain pula boleh saya nak tanya? Boleh. Okey, saya nak tanya lah, kalau dalam macam kita tahu sesuatu perniagaan tu mesti ada sijil sijil halal kan. Jadi kita nak tahulah siapa yang bertanggungjawab sebenarnya untuk mengeluarkan sijil halal dalam Malaysia. Kalau dalam bab makanan, sijil halal tu dikeluarkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia ataupun dikenali sebagai JAKIM. Okey. Macam kita tahu JAKIM dia punya sijil halal tu selalu ada dekat restoran-restoran yang memerlukan kan. Betul-betul. Okey. Jadi kenapa pentingnya logo halal ataupun logo JAKIM ni dalam pemakanan? Sebab kita sebagai umat Islam, kita perlukan satu panduan untuk makan sesuatu. Jadinya dengan adanya sijil daripada JAKIM tu, kita dapatlah macam kepercayaan untuk makan makanan tu. Dan kita dah pastikan yang makanan tu sebenarnya halal untuk dimakan dengan adanya sijil tu. Okey, baik. Terima kasih. Minta maaf kalau masa anda. Tak apa. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Awak? Saya Anis dari Kos Basarap. Boleh saya tahu nama awak? Saya Syafiqah Ahmad. Tujuan saya jumpa awak sebab saya nak buat sedikit interview lah berkaitan pemakanan halal. Jadi saya ada beberapa soalan saya nak tanya ke awak. Macam kita tahu, kita nak makan sesuatu makanan tu, kita kena ada logo halal kan. Kita kena tahu benda tu halal. Jadi, kenapa pentingnya halal untuk kita makan sesuatu makanan tu? Ada dua sebab utama yang penting untuk kita pastikan makanan itu halal. Sebab pertama, kita kena pastikan makanan itu halal untuk jaga akidah dan keimanan kita sebagai umat Islam. Lepas tu makanan kalau kita makan makanan yang haram boleh menjejaskan hubungan dan amalan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Taala. Itu sebab kedua, untuk jaga kesihatan tubuh badan. Kalau kita makan makanan yang haram,
boleh menjejaskan tubuh badan kerana dia tidak suci dari segi syarak Islam. Saya ada soalan yang terakhir lah berkaitan dengan situasi ni. Contohlah, kita tahu sesuatu makanan tu, kita tak tahu. Kita macam ragu-ragu, ini makanan ni halal ataupun tidak. Jadi, apakah tindakan Api untuk memastikan, macam mana nak cakap, untuk kita nak pastikan kita boleh makan ke tak? Apa tindakan? Kalau saya ragu dengan makanan tersebut, saya akan semak label atau logo halal terhadap makanan tersebut, macam logo halal jangkit. So kedua, kalau saya was-was dengan makanan tersebut, saya akan semak senarai bahan-bahan makanan tersebut, dan jika was-was, saya akan elakkan makan makanan tersebut. Betul, sebab kita pun kalau was-was mesti kita tak nak makan kan? Okey, terima kasih. Sama-sama. Jumpa lagi. Bye. Bye.